berkumpul satu family ke buat live? Mana ada satu family? Buta ke? Buta ke? Kan dengan kakak je. Janganlah, jangan suka benda-benda yang suka membuat spekulasi. Speculation. Saya Ada, tahu, saya dekat... tahu, even saya private IG saya tahu je yang follow saya ni ada je yang orang tak suka tapi follow. Netizen yang mungkin suri rumah, yang tak ada kerja kan, yang memang disukalah letak benda negatif. So saya okey je, tak apa korang, dengan nama Allah saya maafkan korang. Play victim. Itulah betul, play victim lah ni. Kadang-kadang ada orang macam tu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Tak ada kaitan dengan keluarga, tapi ada je orang macam tu, play victim. Kau dah provoke, lepas tu apa? Kita diam. Sekali dua boleh. Jangan buat macam tu. Boleh tahu makcik ni mulut apa dia? Tak ada makcik-makcik dah kita ni. Beka ni, beka. Dah tak ada makcik-makcik dah ni. Sekarang ni kita kakak-kakak je kat sini. Sis. Sis, sis nak tahu ke? Okey, saya Body Love ni genap 30 hari bulan 4. Body Love genap 10 tahun. Okey, Body Love genap 10 tahun. Bukan dia pinjam, husband dia yang ambil katanya. Ya ke? Saya pun tak tahulah tu. Suruhlah. You all ni dengar statement ni daripada mana? Saya tak tahu statement ni daripada mulut siapa. Okey, statement ni daripada mulut siapa. So, korang suruh orang yang bagi statement tu, pergilah. Pergi selesaikan. Kalau betul, pergi selesaikan. Pergilah jumpa suami saya. Pergi saman suami saya. Kau ingat suruh rumah tak ada kerja kau nak ambil tu pasal kau? Pasal kau komen buat apa kalau kau tak ambil tahu? Kakak ke adik sebelah? Kakak. Suri rumah pula. Bukan suri rumah disalahkan. Aduh, ya Allah ya Tuhanku, ya Rabbi ya Karim.